وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّ. Kena betul-betul bagi clear kan. Ada orang tu maksud saya orang Melayu lah. Orang Melayu bila mereka mengaji berkata, mana boleh buat keluar huruf ha macam tu. Apa pun tetap Melayu. Dia kena juga belajar ilmu Arab. Kalau kita pegang asal kita Melayu, tak boleh lagu tu. Sebab Al-Quran bahasa Arab kan. Contoh, kat mana yang saya nak sebut pasal huruf ha ni? Dia sebut وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. Okey, bagi sesetengah guru dia rasa itu dah complete untuk huruf ha. Ha kena tunjuk sifat dia. Sifat ha apa? Rikhwah. Sifat ha lagi apa? Apa lagi sifat ha? Mahmusah kan? وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّ. Tak cukup nafas. Tak ambil nafas kan? Sawang itu ha. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. Bagi bunyi ha tu. Jangan وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. Yang tu yang bagi hilang bunyi qimah ataupun value ataupun nilai untuk huruf ha. Ulang sekali Kak. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. Hai Masya Allah. Macam nama Kak kan, Sariah. Kak Sariah. Kak Sariah. Tak syok orang panggil gitu kan, Kak Sariah. Okey, boleh lepas ke tak lepas? Oh, lepas. Lepas. Okey, saya teruskan. Ya. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu ahdi. Qala la. Bagi dalam lagi ain. Okay. Qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Wa idh ja'alna al-bayta mathabatan lin-nasi wa amna. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. Okey, jadi balik dekat perkataan Ibrahim tu. وإذ قال إبراهيم. Jangan Ibrahim. Okey. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات.
حرف قاف tebalkan lagi. وارزق أهله. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه. قال ومن كفر masuk kaf. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار. Akak tertinggal itu Hamzah tu siang kat dia kak. Hamzah. Thumma attarruhu. Akak baca thumma attarruhu. Okey sekejap. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attarruhu ila 'adabin nar. Wa bi'sal masir. Barakallahu fik ya kak. Tamam Ustazah, saya sebenarnya baru sampai daripada KL. Suara saya pun tak. Okey. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pahala banyak tu. Najwa. Kena panjang lagi tu. Najwa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini muka surat 63 ayat 104. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum min sekejap ni sekejap dah. Okey. Ada sana. Waltakum minkum ummatun yad'una